Bertemu lagi dalam JRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Rais Yatim persoalkan pelantikan Menteri Besar Negeri Sembilan. Dia kata adat negeri tidak sepatutnya ditentukan oleh orang luar. Apa pendapat Datuk? Saya nak tanya Rais satu soalan mudah lah. Siapa sebenarnya yang ada kuasa mencadangkan nama Menteri Besar? Rais Yatim ke Pengerusi Barisan Nasional? Jangan sampai kita petikai dan buat lupa. Siapa yang mempunyai kuasa untuk mencadangkan nama Menteri Besar? Berpuluh tahun dah, parti mana yang menang, ketua parti dia yang mencadangkan atau menghantar nama calon Menteri Besar kepada Kebawah-Duli Sultan, Kebawah-Duli Yang Tuan Besar atau Kebawah-Duli Yang Di-Tuan Negeri. Ini standard. Rais bekas menteri, takkan dia tak faham benda ni. Macam mana dia boleh kata orang luar menentukan dan sebagainya? Takkan Datuk Jalal, dia pengurusi perhubungan UMNO, dia sendiri nak hantar nama dia kepada Kebawah-Duli Tuanku Yang Di-Tuan Besar? Mestilah parti yang menentukan. Dan parti dah pun menghantar nama. Tapi akhirnya, yang Rais kena faham, kuasa untuk memilih Menteri Besar yang mana satu baginda nak ialah kuasa Kebawah-Duli Sultan, kuasa Yang Di-Tuan Negeri atau kuasa Yang Di-Tuan Besar. Bukan orang lain. Semata-mata kerana dia nak kawan dia menjadi Menteri Besar, dia nak pertikaikan pula peranan yang dimainkan oleh Datuk Seri Zahid untuk menghantar nama dan peranan yang di-Tuan Besar Negeri Sembilan untuk memilih siapa yang dia nak jadi Menteri Besar. Tak boleh lah macam tu. Bila kita bekerjasama ni dengan Perikatan Nasional, saya harap semua orang berfikir sebelum mengeluarkan kenyataan. Kedua, saya harap semua orang berhati-hati sebelum mengeluarkan kenyataan. Ini dah lepas pilihan raya, bolehlah saya tegur sikit. Pertama sekali, sebelum Datuk Seri Hamzah Zainuddin mencadangkan nama Perikatan Barisan Nasional, sepatutnya ianya dibawa ke dalam mesyuarat bersama. Jadi kalau dia dibawa dalam mesyuarat bersama, tak adalah Datuk Seri Muhammad Hassan dan juga Datuk Seri Wan Rosdi balas balik. Bila balas balik, nanti ada kecil hati. Bila ada kecil hati ni, ianya merugikan kedua belah pihak. Baik BN rugi, Wawasan rugi, Perikatan Nasional pun rugi. Sama juga bila Sanusi mengeluarkan kenyataan. Ada dua pandangan. Ada yang kata apa dia cakap betul, dia cakap tak betul. Tetapi harus berhati-hati. Kerana bila dia keluar kenyataan, kita kena kesan daripada kemarahan kaum India, kaum Cina. Sepatutnya di Negeri Sembilan kita boleh perform better. Tapi disebabkan kita tak jaga kenyataan kita, maka ada yang exploit menyebabkan kita hilang undi India dan China juga. Sepatutnya kita boleh dapat lebih. Dan ini juga menyebabkan Datuk Seri Zahid terpaksa menjawab. Bila dia jawab tu, dia kata, kalau boleh Sanusi jangan turun pula. Bila Datuk Zahid pula cakap macam tu, Dr. Samsuri pun tak ada pilihan. Dia kena pertahankan Sanusi. Tak nak nampak macam PAS ni, bila orang kata tak payah datang, dia terus tunduk dengan UMNO. Kan dah tak bagus, dah tak kondusif keadaan dia. Benda macam ni lah saya nampak kan. Tak kira lah, bila dia orang ni, saya pun tak faham. Bila kerjasama dengan PH, dia orang tak jaga. Suka keluar kenyataan-kenyataan yang boleh menyebabkan satu sama lain hati sakit. Bila satu sama lain hati sakit, penyokong marah, akar umbi nanti tak deliver undi silang seperti mana yang kita mahukan. Kena faham ni, tak ada kerjasama, susah kita. Jadi, way forward, tolonglah berhati-hati sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan. Jadi berbalik pada soal Rais tadi, bila Rais kata orang luar, saya rasa beliau ni perlu berhati-hatilah. Kerana
Presiden parti mana sekalipun, dialah yang menghantar nama kepada yang di-Pertuan Negeri ataupun yang di-Pertuan Besar ataupun Sultan. Presiden parti. Itu memang kerja Presiden parti yang menang. Presiden parti yang kalah memang tak hantarlah. Kan? Yang kedua, kena faham, kuasa memilih, kan? Kalau kata Presiden parti hantar nak satu nama, yang di-Pertuan Negeri, yang di-Pertuan Besar ataupun Sultan, boleh minta 2 atau 3 nama dan baginda lah yang akan pilih. Bukan orang luar pilih. Kalau tak puas hati dengan UMNO, okeylah, serang UMNO. Kalau tak puas hati dengan Datuk Seri Zahid, boleh serang Datuk Zahid. Tetapi jangan sampai kritik ataupun mempertikaikan kuasa institusi diraja. Dan kemudian, pura-pura mempertahankan adat kononnya. Ini masalah Rais. Datuk, Rais ni orang Negeri Sembilan. Jadi, dia kan ada hak untuk bersuara sebagai anak Negeri Sembilan. Hak bersuara, ya. Tapi hak nak menentukan siapa jadi menteri besar, itu cerita lain. Ini yang saya maksudkan. Kita boleh kritik. Kita boleh tak setuju. Kita boleh mempersoalkan keputusan politik. Tetapi jangan kita cipta gambaran seolah-olah Presiden UMNO ataupun pengurusi Barisan Nasional ni orang luar yang tak sepatutnya mencadangkan nama kepada kebawah duli yang Tuan besar. Salah tu. Prosesnya ada. Institusi pun ada. Kuasa yang di-Pertuan Besar pun ada. Dan kalau proses itu berjalan mengikut kerangka perlembagaan, Rais kena hormat. Mudah. Kalau Rais ada bukti berlaku pelanggaran undang-undang atau perlembagaan negeri, keluarkan bukti. Bawa pergi mahkamah. Jangan sekadar ulang, orang luar campur tangan. Itu slogan, bukan hujah. Dan saya nak cakap satu lagi. Kalau kita benar-benar mahu mempertahankan institusi adat Negeri Sembilan, kita sepatutnya lebih berhati-hati supaya tidak memberikan gambaran bahawa keputusan yang di-Pertuan Besar boleh dipertikaikan hanya kerana kita tak suka siapa yang dilantik. Kita boleh serang ahli politik, jangan heret institusi diraja ke dalam perang politik. Jadi apa mesej yang Rais Yatim ni kena hadam? Mesej saya cukup jelas. Sedar diri dan sedarlah batas kuasa yang ada pada kamu. Rais boleh bersuara, Rais boleh mengkritik. Tetapi siapa yang mempunyai kuasa untuk memperkenankan seseorang menjadi menteri besar, itu kuasa yang di-Pertuan Besar. Jadi jangan bercakap seolah-olah orang lain telah mengambil alih kuasa tersebut. Dan jangan sesekali menggunakan perkataan orang luar sebagai senjata politik beliau. Kalau benar-benar hormat adat Negeri Sembilan, hormati institusinya. Itu saja.